Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran pada kali ini adalah tentang soldering iron. Soldering iron ini adalah alat utama dalam kerja elektronik untuk sambungkan komponen pada papan litar. Disebabkan dia panas, kita perlu guna dengan betul dan ikut langkah keselamatan. Jadi sebelum mula soldering, pelajar perlu tahu apa yang perlu dibuat supaya kerja dapat dilakukan dengan selamat dan hasil kerja kemas. Jadi jom kita tengok garis panduan asas penggunaan soldering iron yang wajib dipatuhi oleh pelajar semasa di dalam bengkel. Okey, langkah pertama adalah sebelum kita menggunakan soldering iron. Jadi pelajar perlu pastikan switch utama off sebelum sambungkan plug. Kemudian periksa keadaan wayar tiada koyak ataupun terdedah ataupun sebarang kerosakan lah apa-apa. Jadi seterusnya adalah pastikan soldering iron berada di dalam stand sebelum dihidupkan. Kemudian pelajar perlu sediakan span basah ataupun tip cleaner untuk kita bersihkan hujung kita punya soldering iron tu. Kalau ada timah ke apa, kita boleh bersihkan dekat span basah tu ataupun tip cleaner. Kemudian pastikan meja kemas dan bebas daripada bahan mudah terbakar ataupun bahan yang tidak berkaitan. Okay, langkah kedua adalah cara kita menghidupkan soldering iron. Yang pertama, sambung plug supply tu ke soket dengan kemas. Kemudian kita pastikan kita punya wayar supply tu berada di tempat yang betul lah. Jadi kita akan tekan switch on dekat supply dan juga dekat peralatan. Kemudian kita akan set suhu dekat kita punya soldering iron. Okey, peralatan ni kita boleh, soldering iron yang ini kita boleh tetapkan suhu. Jadi lepas dah kita dah tetapkan suhu, tunggu 2 hingga 3 minit hingga kita punya soldering iron tu mencapai suhu yang sesuai. Okey, pelajar jangan sentuh tip tu kerana suhu boleh mencapai 300 darjah Celsius hingga 400 darjah Celsius. Okey, seterusnya adalah langkah ketiga semasa menggunakan soldering iron. Jadi pelajar perlu pegang kita punya soldering iron tu seperti memegang pen. Jarak genggaman dia 3 hingga 4 cm daripada pemegang. Tangan satu lagi memegang komponen ataupun timah di atas meja, bukannya tergantung. Kemudian sentuhkan tip pada komponen dan PCB, bukan pada timah dahulu. Kemudian masukkan sedikit solder pada joint, bukan pada tip besi. Hindarkan asap solder condong ke sisi sedikit. Kalau ada asap, ada berasap macam tu, kalau pelajar tak condong sedikit pun tak apa, sebab kita ada guna peralatan yang akan sedut asap tu. Jadi jangan biarkan soldering iron tanpa pengawasan. Sentiasa letakkan besi panas kembali ke stand seperti selepas selesai setiap joint. Macam pelajar dah guna, pelajar letak balik kat stand. Jangan letak kat atas meja ke, jangan letak kat tempat yang tidak sepatutnya. Letak balik semula di dalam dia punya tempat. Langkah yang terakhir, iaitu langkah yang keempat, adalah selepas kita menggunakan soldering iron. Jadi yang pertama, kita mesti tutup semua peralatan yang kita gunakan sebelum kita cabut plug. Kemudian kita akan biarkan soldering iron tu sejuk sepenuhnya di dalam stand. Bersihkan tip dengan span basah ataupun tip cleaner sebelum disimpan. Kemudian kita akan simpan peralatan di tempat yang selamat. Jadi amalan keselamatan yang mesti pelajar terapkan di dalam diri semasa kita menggunakan soldering iron ni adalah yang pertama, kita jangan sentuh tip yang panas yang hujung tu, jangan sentuh guna tangan ke apa, itu boleh menyebabkan kita luka. Seterusnya, jangan tarik wayar solder iron tu secara kasar. Jangan tinggalkan soldering iron atas meja, mesti dekat dalam stand dia. Jangan letak dekat atas meja sebab dia panas. Kemudian yang terakhir, jangan solder berdekatan dengan bahan plastik, kertas ataupun kabel yang berselerak. Jadi itu sahaja untuk video kali ini tentang cara penggunaan soldering iron semasa kita melakukan amali. Sekian, terima kasih.